5 orang warga negara Indonesia ditangkap. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak kongsikan satu lagi berita yang saya dapat daripada Facebook Jim iaitu sindiket pemalsuan ditumpaskan. Okey, sindiket ni ataupun kegiatan ni berjaya ditumpaskan oleh Jim Kuala Lumpur dalam satu operasi yang dinamakan Op Serkap. Okey, dalam operasi ini selamai 5 orang warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak imigresen di mana mereka inilah yang terlibat dalam sindiket-sindiket pemalsuan dokumen. Okey, semua mereka ni melakukan aktiviti-aktiviti ni di Kampung Pandan, Kuala Lumpur lah, dan mereka ni adalah berusia antara 35 hingga 65 tahun. Okey. So, apa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan? Okey, so kalau kita baca kenyataan media ni, mereka ni membuat memberikan perkhidmatan immigration seperti mencetak PAS Malaysia, iaitu PAS dengan bayaran RM50. Okey, kalau dah bagi PAS RM50 tu confirm palsu lah kan? Okey, siasatan awal mendapati mereka ni turut menyediakan cap keluar masuk negara seperti cap keluar masuk Malaysia, Indonesia, Singapura, iaitu mereka ni macam contoh dia ada cap lah keluar masuk Malaysia, keluar Malaysia, masuk Singapura, keluar Singapura, Indonesia, semua cap palsu ni dia orang simpan. So dia ada aktiviti-aktiviti macam ni lah. Okey, dalam pengalaman saya dekat airport pun banyak juga kita tangkap sebab mereka menggunakan cap-cap palsu macam ni kadang-kadang mereka ingat cap palsu tu nampak tulen, tetapi pegawai-pegawai immigration tahulah cap tu palsu ke tak palsu. Okey, so mereka juga menawarkan perkhidmatan memadam dawat-dawat keselamatan yang ada dalam pasport dengan bayaran RM20. Adalah cap-cap keselamatan dalam pasport warga sini mereka padam. Okey, so dikatakan mereka ni kegiatan ni telah beroperasi hampir 3 tahun lah dan berjaya ditangkap. Okey, so semasa serbuan ni cap keselamatan yang didapat ni, yang cap-cap yang saya kata tadi, didapati daripada rangkaian antarabangsa yang ada di Jakarta. Okey, so dia dapatkan cap tu daripada sana, dan mereka ni membeli cap tu melalui urusan bayar cash ataupun online transfer. So dia membeli cap ataupun mendapatkan cap tu daripada rangkaian antarabangsa lah untuk menjalankan kegiatan di sini. Okey, dalam operasi ini juga pelbagai peralatan-peralatan telah pun dirampas oleh pihak immigration. Antaranya adalah 17 naskah pasport, wang tunai sebanyak RM4,750, beberapa dokumen perkahwinan dan kelahiran. Okey, dan komputer riba, mesin cetak cap rasmi dan cap rasmi kedutaan beberapa negara termasuk Malaysia dan Indonesia, cap rasmi lah. So mereka ni melakukan kesalahan di bawah akta immigration, iaitu tinggal lebih masa 5 orang ni lah. Ada yang tinggal lebih masa dan tiada dokumen pengenalan diri, di mana mereka ni 5 orang ni adalah parti. So mereka duduk di sini, mereka menipu warga-warga asing di Malaysia. Dan atas kepercayaan saya sendiri, saya percaya kebanyakannya mangsa-mangsa mereka ni adalah daripada warga negara mereka jugalah, sebab mereka senang berkomunikasi dalam bahasa mereka. Jadi mangsa yang biasanya kena tipu adalah mangsa-mangsa mereka jugalah. Ini pengalaman saya. Biasanya kalau saya dapat cap palsu dekat airport, kita tangkap semua, kita siasat-siasat, dia tanya, siapa ejen kau? Orang Indonesia. Macam itulah. Jadi kepada anda yang berada di luar, jangan kalau dah kosong tu, kalau dah overstay tu, serah diri di pejabat immigration dan balik ke negara asal dengan segera. Okey, jangan tinggal dekat sini kosong dan berbagi dokumen kamu kepada orang lain untuk uruskan cap lah, itulah, inilah, untuk ibarat nak bersihkan kamu ataupun nak legalkan kamu sebab pihak immigration boleh tahu cap itu palsu atau tidak.
So hati-hati di luar sana, program deportasi migran masih ada, serah diri dan balik ke negara asal. So itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk kongsikan link video ni kepada teman-teman anda yang berada di Malaysia, terutamanya warga-warga asing ni lah. Share saja, tak rugi pun kalau kamu share link ni untuk mereka mendapat info dan mereka tidak tertipu dengan sindiket-sindiket di luar sana. Okey, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.